Nothing. 60 tahun dia mementah dekat Negeri Sembilan ni. Akak pun dah umur pun 63 tahun. Tak ada apa pun. Dah 60 tahun Barisan Nasional memerintah, tapi langsung tiada pembaharuan untuk Negeri Sembilan. Itulah kenyataan yang diluahkan seorang individu apabila pemerhati politik ini meluahkan pendapat beliau mengenai Parti Barisan Nasional menjelang pilihan raya Negeri Sembilan yang bakal berlangsung Sabtu ini. Menerusi video yang dikongsikan di akaun TikTok channel 10 Malaysia itu, kekesalan jelas terpancar di wajah individu ini apabila mengenangkan ada lagi pengundi yang menyokong Parti Barisan Nasional berbanding Pakatan Harapan yang dilihat lebih prihatin kepada rakyat. Lagi orang nak tolak Pakatan Harapan dan nak undi Barisan Nasional. Kira buka lah mentaliti. Buka minda. Kita orang nak pembaruan sebenarnya. Dah 60 tahun tau BN ni mementah. Tapi akak duduk sini tak ada apa pembaruan langsung. Cuma dia bagi yang nampak sikit-sikit dia macam itulah. Nak menutupkan mata rakyat. Padahal tak ada apa pun. Okay. Nothing. 60 tahun dia mementah dekat Negeri Sembilan ni. Akak pun dah umur pun 63 tahun. Tak ada apa pun. Apa perubahan yang paling obvious lah yang akak nampak, abang nampak? Kereta api crossing. Ada situ gate. Hari ni gate tu telah pun dicat. 60 tahun saya tengok tak pernah cat. Tapi bila Pangkatan Harapan ada di sini, dia ada inisiatif. Jadi saya cakap ini benda antik. Dia make up balik. Daripada situ saya dah memang orang ni prihatin. Kita ada kata orang surplus pendapatan 1 bilion yang saya dengar lah, yang kita tengok tu. Jadi maknanya duit tu berhemah. Yang tu yang kita nak. Berhemah dan di kata orang di audit. Dan mana perginya? Perginya kepada rakyat lah. Itu yang kita seronok. Subscribe with notifications on.